Assalamualaikum, mana Cha pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya ini. Okey, alhamdulillah temu lagi kita dekat channel aku ni. Alright guys, macam mana apa tengok tajuk aku ni yang mana aku nak review sebiji matchbox BMW. Okey. So selain daripada Porsche, aku beritahu dekat kampung aku pun minat BMW dan aku tengah kumpul BMW ni. Okey. So jom aku review dekat apa matchbox BMW ni. Okay guys, so hari ni aku nak review dekat apa matchbox daripada BMW daripada matchbox lah. Sebelum ni aku tak pernah review lagi BMW daripada matchbox kan. Ni first time aku nak review dekat apa. Macam video yang lepas aku pernah review BMW ke Merc tu Merc. Tak ada lagi ni first time aku review BMW. Ada yang sebelum ni aku pernah review BMW yang daripada ni Hot Wheel. Cuma yang ni daripada matchbox lah. So, yang ni first collection aku daripada matchbox BMW. Yang ni pun aku rasa yang baru kot. Ada matchbox baru keluar, aku pun tak pasti sebab yang ni aku baru tahu kan. Jom preview apa. First kali macam biasa kita tengok dia punya card. Soft corner tak ada, cantik lah sebab ni card baru. Bawa tak ada. Atas cantik. Blister tak ada pecah. Macam biasa aku pernah beritahu dekat hampa, kalau beli matchbox dia punya mainan tu memang nampak premium sebab dia punya blister dia ikut dia punya hitam. Weh cantik betul ni. Blister tak ada pecah. Belakang premium masa dia. Okay, so kita tengok dia punya hitam. Apa kena beli sebab apa kan, aku yang jadi minat nak collect BMW ni kan, dia punya detail dia tu, detail dia memang lawa. Okay, so apa boleh tengok tu, si ada rim dia, si ada disc tu. Nampak? Ada disc. Yang ni BMW 1M. Cantik lah tu ada. Nampak kontak, detailing dia ada side mirror. Bahagian belakang nampak detail, ada number plate, ada logo BMW, ada logo, ada lampu. Lampu dia pun detail, sedetail-detailnya dia bagi tu. Lampu depan, gila memang terliok lah siapa tengok apa BMW daripada matchbox ni. Nampak? Aku first time beli BMW yang matchbox ni kan. Tu aku rasa macam aku kena collect lah BMW lepas ni. Bumper dia cantik, grill ada detail. Nampak? Lepas tu dia punya apa, cermin tak ada kan. Dua pintu lah. Yang ni right hand drive. Right hand drive. Sebelah kanan. Yang macam kereta Malaysia. Bukan, yang ni left. Biasalah kereta konti kan. Mana boleh sebelah kanan. Tu silap aku lah. Sebab tak nampak sangat. Okay, tu nampak lah. Left hand drive. Cantik. Atas cantik. Memang smart detail dia, nampak bonet dia. Okay, base bawah plastik ya. Tapi detail pun mantap gila. Nampak tu belakang, mantap. So apa wajib ada sebiji BMW ni. Okay, so siapa nak beli BMW daripada matchbox ni yang detail cantik macam ni, aku tak link kat bawah ni, apa boleh dapat kat situ. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum, mana Cha pagi ni.